Kak KM sebab dapat jumpa Ustazah Asma Harun. Mukanya bersih, seolah tiada dosa. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Usahawan sensasi berkongsi pengalaman berjumpa dengan pendakwah terkenal, Ustazah Asma Harun yang disifatkan sebagai satu detik yang menyentuh perasaan. Menerusi video yang tular di media sosial, Kak KM atau nama sebenarnya Liana Rosli berkata pertemuan tersebut berlaku di sebuah lapangan terbang apabila Ustazah Asma menegur dan memeluknya secara tiba-tiba, sekaligus membuatkan dirinya sebab. Ustazah Asma Harun tegur dan peluk saya di lapangan terbang. Saya rasa nak nangis sebab apa yang orang luar cakap pasal beliau. Sebenarnya banyak tak betul. Walaupun Ustazah Asma ada cakap pasal saya tapi itu adalah caranya, namun, beliau tak akan jumpa kalau bencikan saya. Sebenarnya beliau sangat baik, comel, mukanya bersih. Seolah-olah tiada dosa, kata Kak KM. Dalam pertemuan tersebut, Ustazah Asma mendoakan agar Kak KM diberikan hidayah dan percaya ibu kepada 4 orang. Cahaya mata itu adalah seorang insan yang baik. Saya tahu Kak KM orangnya baik dalam dan luar insya Allah. Jaga diri ya, ujar Ustazah Asma.